bas Legoland GRA 9988 baru lepas basuh. Baru lepas basuh kita suruh abang driver basuh dekat Ulu Kinta. Sekejap lagi kita jumpa. Sekejap lagi kita buat review bas ni GRA 9988. Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ni kita berada di sini, Lost World of Tambun Ipoh Perak. Jadi dapat info ada sebuah bas ni datang ke sini, ada road tour untuk mempromosikan Legoland Malaysia Resort di seluruh negeri Perak, terutama di sekolah-sekolah yang terpilih. Jadi hari ini kita akan review bas ni, kita tengok apa yang ada dekat bahagian dalaman bas ni. Kita tengok ada kerusi ke, tak ada kerusi ke, ada manusia ke, tak ada manusia ke kan. Kita tengok apa yang ada kejap lagi. Okay, stay tune guys. Pertama sekali kita tengok dulu corak-corak yang ada ataupun livery yang ada pada badan bas ni lah. Bas Legoland Malaysia Resort. So bas ini menurut info dipunyai ataupun oleh PS Holiday PS Holiday. So saya pun tak pernah menjejakkan kaki di Legoland ni. Tapi bila tengok gambar ni, wah, macam teruja pula nak pergi sana. So inilah kepada yang pernah pergi Legoland. So pastinya corak-corak yang ada ni adalah antara tarikan-tarikan yang ada di Legoland Malaysia Resort. So bas ini bernombor pendaftaran GRA 9988. So tayar depan gunakan ringket lah. Kilat tu baru lepas basuh. Baju jangan tak kilat. Alhamdulillah cuaca pun main peranan, matahari terang benderang. So kita tarik sekali lagi, kita tengok apa yang ada pada badan bas ini daripada depan ke tengah dan ke belakang. Tu dia, angkat tangan. Seronok. Okay, so ini dah bahagian belakang untuk GRA 9988, bas yang dibuat oleh perniagaan badan bas Pandan. Kata silap nama Coach Budia dia. Panjang sangat nak menyebut. So inilah corak atau bentuk bas yang dibuat oleh perniagaan badan bas Pandan. Bahagian belakang ada televisyen So sambil-sambil bas ni bergerak, dia orang pasang TV ni. So kira iklan bergerak lah. Iklan bergerak mantap. Itu dia. Break Anticolor Holidays dan pelbagai lagi iklan-iklan mengenai Legoland Malaysia Resort. So sekarang kita berada dalam sebuah bas pameran ataupun dipanggil exhibition bus yang kita tengok bahagian luaran tadi. Itu dia. Nampak kan? Tak ada tempat duduk. Tak ada tempat duduk sebab bas ni special. Alhamdulillah. Kita tengok apa yang ada. So ini mungkin tak ada apalah, kosong lah sebab bas ni orang kata sedang berjalan. Mungkin esok bila ada aktiviti di sekolah, kawasan sekolah sekitar Ipoh, baru diorang akan susun bahan-bahan pameran lah dekat sini. Tengok je apa yang ada. Tempat duduk tak ada. Cuma yang ada ni lah Lego-Lego ni. Risau tengok Lego. Macam mana diorang buat Ini harga ni mesti berapa ni. So ni nampak inilah Lego-Lego yang ada pada bas pameran Legoland ni. Pameran bergerak lah. Pameran bergerak. Yang ni kita tengok Lego yang ada. Comel dia. Siap topi, semua ada. Ini mungkin tempat ambil gambar kot rasanya. TD kot kat sini kan. Mungkin sini. So menarik itulah kalau besok kan. Tapi kita tak boleh mengganggu lah orang punya kerja kan. Okay, sekarang kita tengok bahagian steering dan juga bahagian ruangan kabin pemandu untuk bas ini. Itu dia steering.
Hino. So bas ini bernadikan Hino RN8. So ini juga adalah dashboard yang dibuat oleh pembuat badan bas untuk bas ini.